Dia buat. Dia kata habis dah. Baru buat semalam. Hari ni habis. Sedap lah tu. Kadang buat apa? Jaga apa? Dia nolong Asia. Nolong Sia kejap je. Dia buat nasi ni. Rendang, daging. Pulut. Dia macam apa tu? Dia orang Malang. Itu malam kata apa sekilo RM30 dia? Apa nama? Itu ayam. Ayam dia sekor. Sekor. Buat balik. Laksa. Ni kari. Roti jala. Kuah kacang lagi. Apa kacang tak? Dia Malang kuah kacang. Dia masak apa dia nak rebus. Nasi impit je katanya. Sampai ada apa? Tempat kerja anak Abang Mat tu. Tempat situ. Ada datin-datin. Demo kan malas nak masak-masak ni. Main tempah je. Memang ni tu katanya demo malas lah. Ada duit je. Tumpu rumah hari tu 6 ekor. Lepas tu hari 2 hari sudah tu nak raya 5 ekor. Orang tak tidur malam katanya. Belum tak tidur je. Banyak tambahan. Tu sebab orang tak ada buat biskut. Budak dia buat biskut kan. Dia tak ada buat biskut. Nak jaga ni larang yang tak larat je. Lagi satu bila kita tak kedekut. Rasa sedap. Orang akan tempah. Santan pun semua cukup. Semua tak kisah sangat. Tak nak ni kari ni. Dengan udangnya dengan soto. Kadang lat seminggu. Dia buat okey. Tapi sekarang semua nak bayar. Masa dulu masa Tori buang apa ni tak ada bayar. Dia Tori lah. Kalau kata sakit sakit jantung dia. Satu badan ni kot. Satu badan lah macam orang salin tu. Kalau orang perempuan? Orang perempuan kot. Orang lelaki memang sedap. Macam lama boleh. Rasa boleh kot. Rasanya insyaAllah boleh situ kot. Banyak orang yang proteksi tapi dia jauh. Orang ramai. Ramai nampak lah. Pergi hari Sabtu Ahad. Oi. Malam. Mak ayahnya. Mak ayahnya nak cepat je. Nyewa rumah 1,000. Amir seorang je anaknya. Seorang je. Baru ni tak tahu lah berapa ratus. Yang Borhan seorang je. Yang si Naim seorang je. Salim 4 orang anak kahwin. Tinggal lagi 3. 4 lagi. Yang kembar tu, yang perempuan tu seorang.